Assalamualaikum. Saya Arifah Dina binti Rasyahan, Guru Sains Siraj Al-Alusi. Hari ini kami datang membawa 36 murid dan juga 5 guru pengiring untuk sama-sama lihat dan perhalusi ataupun sama-sama belajar bagaimana SW Corp bekerja ataupun lebih kata mudah, sampah-sampah di kawasan sekitar kami tak ada, kosong kan? Macam mana proses tu? Macam mana dikutip, macam mana diproses dan macam mana dijanakan semula kepada tenaga elektrik untuk kegunaan semua. Alhamdulillah, murid-murid sangat teruja. Memang excited sebab kami bawa ni murid-murid yang banyak menyumbangkan barang kita semula di sekolah. Kita ada buat program kita semula dan keterujaan tu sampai tanya bila lagi nak ada program macam ni. Saya rasa ni inisiatif yang sangat bagus daripada pihak SW Corp yang mengajak dan juga menyeru pihak sekolah terutamanya kepada pendedahan bagaimana proses kita semula berlaku.